Teacher Amna. Sini tengok teacher. Assalamualaikum kawan-kawan. Nah, duduk dah elok. Lihat. Anis tengok siapa ni? Tengok teacher dulu. Ni, kita sini sikit. Sofia. Terus sini. Duduk dah elok. Terus sini. Sofia sini sikit. Okay. Kenapa? Tengok teacher ni. Teacher jadi apa ni? Kucing. Cat. Macam mana cat? Miau. Miau. Kucing. Jadi kucing. Idris, teacher jadi apa ni? Kucing. 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 Bye. Tengok teacher bawa ni. Sofia. Tengok teacher bawa ni. Kucing. Oh, tengok apa ni? Oh, tengok ni. Ni. Ada apa dekat sini? Ada gambar tak? Cuba tolak sikit air ni. Cuba tolak. Apa tak? Tolak. Kat sini. Oh, gambar apa tu? Kucing. Kucing tu buat apa? Dia tengah duduk garu kan? Tengah buat apa? Tengah main. Nampak tak? Dia tengah main kan? Sekejap. Aris tengok cucu buat ni. Oh, nampak tak? Ada gambar apa ni, Aris? Cat. Idris gambar apa ni? Kucing. Kucing macam teacher tak? Macam teacher. Idris macam mana? Kucing. Sofia kucing. Sofia tengah. Sini. Tengah. Sofia pegang. Tengah. Nama kucing. Kucing ni apa? Happy tak? Kucing ni gembira tak? Dia main tak? Seronok tak? Biar seronok tak dia nampak lagi? Okey, nampak sikit dah. Okay, ni satu. Teacher ada lagi. Oh, gambar apa pula ni? Gambar apa ni? Gambar apa ni? Kucing. Kamu kucing juga? Tapi kenapa kucing ni macam ni? Kucing nampak sakit tak? Nampak sakit tak? Tengok tangan dia tu. Tengok muka dia macam sakit tak, Aris? Kesian tak kucing ni? Ada cikgu? Kesian tak? Kucing yang mana yang gembira? Kucing yang ni ke kucing yang ni? Tengok. Idris, sekejap. Kita sebelah. Oh. Yang ni nampak gembira kan? Dia nampak sedih. Aris ni nampak sedih ke gembira? Sedih. Idris ni nampak sedih ke gembira? Gembira. Sayang. Sofia, ni kucing ni sedih. Kucing ni sedih. Kucing ni gembira. Okey. Dah, sekarang ni kita tengok kan? Kucing sedih, kucing gembira kan? Okey, dah tak lagi kembali ni. Kucing ada bawa apa ni? Anak. Anak? Apa ni? Kucing lah. Oh, tak ada kotak apa ni? TV. Kan? Macam TV kan? Siapa kat rumah ada TV? So, ada TV? Ada yang TV tak kat rumah? Ada. Idris ada TV ke kat rumah? Ada tak? Ada TV tak? Ada. Ya.
Kalau kita ada kucing, siapa ada kucing kat rumah sekarang ni? Saya. Ada kucing? Tak ada kucing? Kucing warna apa? Dia kena buat tulis ke? Oh, kat rumah ada kucing. Ada kucing juga? Idris ada kucing tak? Ada. Cuba ada. Ada tak? Ada. Okey. Sofia ada tak kucing? Sofia tengok kucing teacher ni. Comel tak? Comel. Kita tengok. Kalau comel. Okay. Kalau kita ada kucing, kita kena sayang kucing tak? Ada sayang kucing tak kat rumah? Sayang tak? Apa dulu dia? Idris kena sayang kucing tak? Kita sayang tak? Idris tengok teacher. Kena sayang? Ya. Kita kalau ada kucing, kita kena sayang? Ada kena sayang? Sayang. Kalau sayang, kita selalu buat apa? Kita kena bagi makanan yang baik. Makanan yang betul kucing. Kalau kita bagi makanan yang tak baik, nanti kucing sakit. Macam mana kucing sakit tadi? Macam kawan ni kan? Macam kucing ni. Ni tadi. Macam sakit macam kucing ni kan? Kalau makan salah nanti kesian kat kucing kita kan? Okey, tengok ni kan? Kita gerak kan ni? 1, 2, 3. Ada apa lagi ni? Gambar tu? Kucing ni cakap apa? Apakah makanan yang baik untuk kucing? Kita kena bagi makanan yang baik. Makanan apa, Aris? Makanan baik. Makanan baik. Tengok makanan pertama. Gambar apa ni? Ikan. Gambar ikan. Kucing boleh makan ikan tak? Boleh makan ikan tak, Aris, kucing? Kucing boleh makan ikan tak? Boleh kan? Boleh. Idris, kucing boleh makan ikan tak? Boleh. Itu kenapa? Boleh. Sebut boleh. Boleh. Okey, pandai. Kita tengok gambar kedua ni. Gambar apa ni? Ayam. Pandai. Ini gambar apa, Aris? Ayam rebus. Gambar apa, Idris? Ayam mati ni makanan. Ayam rebus. Untuk kucing. Kucing boleh makan tak ayam ni? Boleh. Boleh kan, Sofia? Boleh. Tengok gambar ni tak? Tengok ni. Gambar apa ni? Kucing, makanan kucing. Gambar apa ni, Aris? Makanan kucing. Mana cikgu? Idris, gambar apa ni? Makanan kucing. Makanan kucing. Kucing. Pandai. Sofia. Okey, Sofia. Makanan apa ni? Makanan kucing. Tak sikit. Okey tak? Okey, kita tengok pula. Cikgu pusing lagi. Baru kucing dia gembira. Sama tak macam dalam iPad ni? Sama tak? Kucing ni nampak happy tak? Nampak happy kan? Main-main kan? Nampak happy tak, sayang? Sofia, happy. Okey, kita tengok pula. Ni, kucing lagi dia cakap apa? Apakah makanan yang tak baik untuk kucing? Aris rasa makanan apa yang tak baik untuk kucing? Aris rasa apa? Mati. Mati? Aris rasa makanan apa yang tak baik untuk kucing? Gula tak baik? Idris, makanan apa yang tak baik untuk kucing? Tak letak kaki. Okey, tak apa. Kita tengok makanan apa yang tak baik tu. Kalau kita bagi makanan ni, nanti kucing jadi sakit. Tengok makanan apa ni pertama ni. Apa ni? Apa ni? Nampak macam apa ni? Macam sampah ke tak? Sampah. Sofia duduk sini. Nampak apa ni? Macam sampah. Ni sampah tak? Kan, boleh ke kita bagi kucing makan sampah? Boleh, nanti kucing jadi apa? Jadi sakit. Kita sayang kucing kan? Macam tu. Jadi kita tak boleh bagi sampah. Idris, kita tak boleh bagi sampah. Cuba sebut sampah. Okey. Sampah. Ada sampah. Okey. Masuk ni. Kita laju. Ni makanan apa dia nampak ni? Makanan yang dah rosak kan? Nampak tak? Ada kotor-kotor, ada lalat kan? Makanan dah okey kau bagi kucing? Sofia? Makanan dah kita bagi kucing? Tengok makanan ni. Tak okey kan? Nanti kucing jadi sakit. Okey. Duduk. Satu lagi gambar. Tengok. Sofia sikit. Gambar apa ni?
lagi sakit. Kesian tak kucing? Kesian. Sebab tu kita kena sayang kena bagi makanan yang baik. Sofia tengok ni. Tulang ikan. Ni apa? Tulang ikan. Tulang ikan. Jadi kalau kita bagi makanan yang tak baik tu, apa jadi kat kucing ni? Nampak tak? Sapi. Tengok tu, dia ada cucuk. Tengok muka dia, kesian sangat kan? Nak main pun tak boleh. Dah kena baring je sebab kita bagi makanan yang tak baik dekat dia. Jadi kena bagi makanan yang baik je kan? Aris kena bagi makanan yang baik. Idris kena bagi makanan yang baik. Bukan baik. Sofia? Bukan baik. Okey. Tak bakal kek. Kita dah baik. Okey, tengok last one. Ada makan gula. Kan? Okey. Okey, dah habis. Kan? Ingat balik. Kucing kita kena bagi makanan yang baik. Makanan apa yang baik tadi? Kita ada ikan. Lagi Aris ada apa? Ayam. Aris tengok teacher ni Aris. Lagi nak main lagi ni. Kita kena bagi makanan yang baik dekat kucing. Supaya nanti kita sayang kucing. Sayang tak kucing Aris? Kita sayang kucing tak? Sayang. Sayang. Sayang tak? Sayang. Sayang tak? Sofia sayang tak? Sayang. Okey. Nampak tak? Tengok ni, tengok ni. Nampak tak? Nampak tak? Nampak ni? Ada apa ni? Kotak apa ni? Kotak kucing. Miau. Sikit Sofia tengok ni. Kotak kucing. Dalam ni ada Sofia. Nak, Sofia ada satu. Okey. Kita tengok. Kita tengok gambar ni. Ni gambar apa? Tadi kita tengok gambar apa? Sampah. Ni gambar apa ni? Sampah. Gambar apa ni? Sampah. Ni gambar apa Sofia? Sampah. Sampah. Sampah boleh ke baik kita makan kucing? Tak boleh. Jadi kita letak sebelah. Boleh? Letak sebelah. Okey, ya. Kita nak tengok Idris. Ni gambar apa pula ni? Tak boleh. Ni makan apa? Makanan yang dah rosak. Boleh kita bagi kucing makan? Kesian tak kalau kita bagi kucing makan ni? Tak boleh. Idris, boleh kita bagi makan kucing ni? Boleh ke tak? Tak boleh. Okey. Ni nama apa? Ni nama apa? Ikan. Ikan boleh makan kucing? Aris tengok ni. Boleh makan? Okey. Tu sana Aris letak dalam mulut kucing. Letak dalam mulut kucing. So Aris letak dalam mulut kucing. Bagi kucing makan. Yeay. Okey, ni pula. Ni gambar apa? Okey, gambar apa? Ni gambar apa? Ikan. Tapi tu apa? Tu ikan yang elok ke tak elok? Tak elok. Jadi tu boleh bagi makan tak? Tak boleh. Jadi tak dekat luar. Okey, ni pula. Idris, ni gambar apa? Kawan-kawan tolong. Aris tolong. Tengok ni. Sekali. Ada ni gambar apa ni? Makanan kucing. Boleh tak kita bagi makan kucing? Okey, pasal sama-sama dalam ni. Satu, dua, tiga, masuk. Yeay. Ni, makanan ni. Makanan? Tak boleh. Kalau kita bagi makan nanti kita jadi apa? Sakit. Kita tak apa? Tak tahu luar ke dalam? Luar. Pandai. Ni dah soal. Gambar apa ni? Gambar apa ni? Ayam. Boleh makan tak? Boleh. Jadi masuk dalam mulut. Okey. Ada sunat. Sama-sama. Satu, dua, tiga. Pandai. Sofia, makanan ni boleh masak tak? Ni makanan basi. Kita letak dekat luar. Pandai. Okey. Okey, dah. Sudah kita kerja. Terima kasih. Duduk. Ada sikit. Sikit. Tengok ni gambar apa? Kucing yang tak sihat. Yang ni. Sihat. Kalau yang ni, kita kena bagi makanan yang baik. Supaya kucing kita sihat. Supaya kucing kita apa, Aris? Sihat. Supaya apa? Supaya sihat.
Sebab apa kita kena bagi kucing makan yang sihat? Sebab kita sayang ke kucing? Sebab kita sayang kucing. Kita kena bagi makan kucing yang baik supaya kita sayang sayang apa? Sayang kucing. Sayang kucing. Kalau sayang kucing, peluk kucing. Cakap peluk kucing. Nanti kita balik rumah nanti peluk kucing tau. Peluk kucing, peluk Sofia. Peluk kucing mesti. Boleh? Okey, pandai. Okey dah, kita balik kedai kan? Okey. Okey dah, sekarang ni kita nak buat pula. Okey. Kita duduk sini dulu. Okey, duduk. Okey, ni ada kat sini. Kita nak balik dulu. Duduk sebelah. Ya. Sofia, tak salah. Okey, duduk. Okey dah sedih. Jengkel apa dah jengkel? Belum ada apa. Dia naik dulu. Ya. Tapi ada saya tak dalam portfolio. Baik. Kelas sebab dalam portfolio ada sebenarnya itu dan lain. Okey. Ada gambar apa ni? Okey, tengok dia. Nama apa ni? Susu yang baik. Susu? Okey, susu panas. Kita tengok dia satu. Kita tengok 1, 2, 3. Gambar apa tu? Belakang tu. Kucing. Gambar apa tu Aris? Kucing. Gambar apa Sofia? Kucing. Sekejap. Gambar apa ni Idris? Kucing. Suit. Kucing. Pandai. Kita tengok kucing. Kita tengok juga. 1, 2, 3. Huruf apa ni? E? Ya ke? Huruf C. C. Macam mana ada C? C. Idris C. C. Sofia C. Sofia C. C. Kita pandai. Okey, ni perkataan dia. Sebut. Cat. Cat tu apa? Kucing. Kucing ni apa? Cat. Sebut Aris. Sebut. Cat. Sebut. Cat. Idris sebut cat. Cat. Okey. Cat ni. Okey. Cat ni apa dia? Apa dia maksud cat? Aris. Ada lepas ni Aris? Sofia tahu. Aris tak payah buat TV je gini Tengok ni. Apa dia? Sebut cat. Ad sebut cat dulu. Cat. Aris. Cat. Aris tak tahu macam ni dia siapa tu? Cat. Cat tu apa? Ni bukan teacher ni apa? Kucing. Idris sebut cat. Sebut. Aris. Cat. Sebut cat. Cat. Oh, Sofia. Cat. 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 Okey. Anjing. Okey. Sofia. Okay, sekarang ni kita nak tengok besar tak cucu buat ni. Oh, apa ni? Apa ni? Besar ni tu. Besar ni buat ni. Okay, tak cucu lekat ya. Kucing. Sudah ya. Sofia pun nak tolong teacher dah. Apa dia nak pilih? Okey, fikir dah. Okey dah. Ada tolong kat sini. Okey dah. Silang tak lagi. Idris. Duduk. Sofia duduk dengan teacher ni. Nanti siapa buat, siapa yang dapat main kan dapat hadiah. Nak hadiah tak? Kita buat hadiah. Dalam beg lah. Sofia. Ada hadiah lagi. Okey, sekarang ni. Ingat dah balik huruf. Hadiah tu awal lah. Ingat tak balik huruf apa dia? Huruf C. Macam huruf C? Ingat ni, huruf C kita tak ni? Huruf C. Betul. Macam mana ni huruf C macam tu? Kan?
melengkung kan? Betul tak? Idris, mana huruf C? Ni kan huruf C. C. Sekarang nampak tak? Banyak huruf. Mana huruf C? Ni huruf C tak? Ni huruf C tak? Bukan. Ni huruf C tak? Betul. Ni huruf C tak? Bukan. Bukan. Idris, ni huruf C tak? Bukan ke betul? Bukan. Ni huruf C. Ni baru huruf C. Idris, bangun. Idris kalau ni tak buka luar ni. Duduk elok. Ni huruf C. Aris betul tak ni huruf C? Okey, sekarang ni. Kita bagi Aris dulu. Aris bulatkan. Mana huruf C asal macam ni? Boleh? Depan. Bulatkan teacher. Cari mana huruf C kat teacher. Bulat mana huruf C? Bulat. Nampak tak huruf C? Bulatkan. Bulat besar-besar ni. Kalau circle. Wow. Wow. Okey, pandai. Okey, duduk balik, duduk balik. Okey lah. Okey, Aris duduk balik. Sudah. Sini. Okey, Ad pula ambil sini. Ad cari kat sini dekat teacher. Nanti kita pegang dulu. Okey, cari huruf C. Mana huruf C? C betul? Sama tak? Sama tak Sofia? Sama tak Idris? Sama tak Tia? Ni sama tak? Bulatkan. Idris ni yang over ni. Tu teacher geram ni dia ni. Cepat bawah. Nah, oh besarnya. Okey, bagus Ad. Terima kasih. Okey, Idris pula bangun. Ni korang ni kan? Kat lah. Kalau tak ada ni. Mana huruf C? Over ni ada yang over. Mana huruf C? Huruf C ke? Kecil Bukan. huruf C. Yang huruf C. Bulat. Tengok Aris. Aris. Bulat kan? Bulat. Pandai. Okey, kita duduk. Okey, sekarang pula. Okey, lawan. Sama. Mana huruf C Sofia? Ni C. Yang ni? C. Okey, bulat kan? Pandai. Okey, duduk. Okey. Apa macam tadi tu dapat hadiah. Dapat hadiah. Okey, duduk. Ada lagi berapa C yang belum bulat? Tengok, Idris. Aris, dengar. Teacher cakap apa? Mana huruf C yang belum bulat? Siapa nak buat? Siapa nak buat? Saya siapa? Bangun. Ambil. Cepat, Bulat. dapat hadiah cepat. Sini Sofia. Mana lagi C? Mana huruf C? Mana lagi huruf C yang bulat kan? Mana huruf C? Bulat kan? Okey, pandai. Okey. Banyak. Apa lagi? Bangun. Ada lagi tak huruf C sini? Bangun. Aduh, cepat. Mana? Banyak. Ada mana? Okey, mana kau? Nampak tak? Mana tu lah? Okey. Mana huruf C? Okey, bulat kan? Okey. Nampak tak? Mana ni? Okey, bulatkan. Idris pula last one. Bulatkan. Okey, pandai tak? Last one, Idris, mana huruf C? Aris mana? Tunjuk mana huruf C yang belum. Okey, kalau Idris tolong buatkan. Teacher nak Idris buat. Okey. Idris. Sini. Okey, duduk. Okey, bulatkan. Satu. Okey, ni huruf C apa? Sebut C cat. C cat. Okey, pandai. Duduk. Last one. Tengok ni, apa benda ni? Huruf apa ni? Huruf E? Huruf C. Ada jangan kan tadi suara macam tu. Okey, duduk sini. Okey, kita buat stiker. Kita buat stiker ni, tak buat dekat ni. Okey, sekarang ni tengok kita buat macam mana. Kita buat stiker. Warna-warni. Nampak tak?
Okey, nampak dia? Nampak tak bulat-bulat ni kan? Kita ambil satu. Kita ambil kita skor. Kita lekat sini. 1, 2, 3. Lekat. Macam tu. Boleh? Contoh warna hijau. Warna contoh warna hijau. Kita dah lekat sini. Nak lekat macam ni ke? Betul tak? Tak. Lekat macam ni ke? Macam ni ke? Betul tak? Betul. Lekat macam tu. Boleh tak buat macam ni nanti? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak buat macam ni nanti? Boleh, boleh. 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 Okey, siapa nak buat? Okey, tepi. Belakang lagi. Okey, agak lagi. Duduk. Okey, sekarang kita letak lagi ya. Sofia ni nak tunggu teacher buat PT ke apa? Tengah ada teacher tadi. Nak. Fokus betul ni. Okey, ni untuk Aris. Sofia, Sofia nak teacher. Kita buat sama-sama. Okey. Kita bagi tahu satu. Awak nak warna apa lekat lah tau. Dia senang tahu satu. Okey, dah dapat. Cabut tampal. Sofia. Buat dress. Okey, buat cabut tadi. Cabut lekat. Cabut lekat. Sofia nak warna apa? Lagi. Cabut. Okey. Ni. Lah. Boleh, Ari boleh. Buat art boleh. Sofia nak ikat sendiri. Okey. Ada buat. Boleh tak Grace? Buat saya. Kata nak warna hijau. Sebut. Kata nak warna hijau. Dekat mana ni? Dekat sini. Sini. Mana bulat? Boleh, Ari boleh. Cuba. Apa anda? Ari cuba. Saya boleh. Saya boleh. Kopek. Tu tak dulu. Boleh ye. Apa? Pandai. Mana teacher? Nama Aris. Dekat mana? Mana nak letak mana dulu? Letak dulu stiker tu. Itu ke? Kau boleh bulat kan tunjuk tadi. Pandai. Sofia pula. Sofia nak warna apa? Warna orange? Kata nak warna hijau. Cepat. Okey, dekat. Boleh, Ari boleh. Jadi teacher boleh. Sofia lekat. Ada dekat. Boleh. InsyaAllah boleh. Pandai. Boleh ada ke? Okey. Okey, dah. Wah, jadi sepuluh tepi. Dia nak warna pergi hijau dulu. Habis tu. Aris boleh tak? Tu nak guna sikit. Boleh. Sofia nak warna apa? Nak warna ni? Ni. Nak warna apa? Warna biru. Okey. Dah. Letak. Letak kat mana? Pandai Aris. Boleh tak tu? Nak warna apa? Merah ni. Tu. Cabut. Pandai. Pandai lah Idris. Okey. Okey, letak kat mana? Bulat mana? Sini. Mana letak? Lagi tak? Mana Sofia? Lagi Sofia? Ambil lagi tu. Letak mana pun. Mana Sofia ni? Up. Okey. Mana tu? Pandai. Dah. Masuk. Ya, dah rosak lagi. Habis hancur. Okey, pasang. Sebab letak. Anxiety. Letak dah ni. Dah tak ada warna tu dah. Warna apa? Ada semua warna. Boleh ambil orang punya. So Aris, pilih. Ambil je Aris punya tu. Tak je, tu kan mana? Tu kita bagi tu
nak pakai warna apa pakai je. Warna biru ke? Awak letak dekat tu. Apa letak dekat? Lagi letak lagi. Warna tu je. Mana boleh ambil warna pink? Ini satu warna je. Mana boleh ambil warna jauh? Macam mana tu, Ad? Tak habis lagi. Nampak dah satu. Untuk uji semua. Boleh tak? Okey. Belum lagi. Sofia belum lagi. Ini nak pensel. Dia dah teacher, dia dah. Duduk dah nak perselit. Ada tak saya lagi? Tak saya lagi. Udah cerita dia ni tak saya lagi kenapa ni? Ini dekat kat sini Sofia. Tak ada usik. Ni tengok macam ni. Sofia, ni tengok Sofia. Sofia atas ni. Sofia. Okey lah. Ni Tak lagi. Dah siap semua. Kasih lah. Okey. Nampak tak kat bawah ni ada apa? Tulis apa ni? Cat. Saya sebut. Cat. Sebut cat. Dia sebut cat. Sofia sebut cat. Cat. tak mau usik biar je. Okay, sekarang ni teacher bagi pensel soalan satu. Tengok ni teacher buat macam mana. Ni teacher punya ni. Tengok ni, Anis. Ni dah sana. Pensel Tengok ni. teacher buat. Ni nampak dah disambungkan macam ni, boleh? Macam tu, nampak tak? Ikut contoh. Tengok ni Aris, tak boleh salah lagi. Mana boleh? Ikut macam ni, boleh? Ikut garisan tu Boleh tak macam ni? Boleh tak? Buat macam ni. Ikut je bulat tu. Boleh? Boleh tak? Boleh tak? Aris, boleh tak? Boleh lah. Okey. Kita satu. Baik tu. Aris, Sofia. Apa kejap? Apa kejap pun? Rumah. Kira. Kira kat dia? Tak pining. Tapi orang Perak. Orang Orang Perak lah. Kat sini kan banyak kilang kan? Ramai orang sana. Allah, Sofia. Dia tak apa. Ini satu skill. Habis dia balik kau orang? Dua je. Oh, ada sulung? Nanti orang tulis STPN. Oh, sudah. Dia sampai tarik. Nos. Okey. Tarik. Sudah. Pandai. Pandai lah. Aris. Jaya kita sudah kampus. Aris. Aris berapa tahun? 2. 2 ke? Ni berapa ni? 3 tahun. Memang dia kalau cakap. Sofia. Okey. Ada siap? Baguslah. Enggak. Awak macam dah cucu teacher. Dia dah siap. Ni roti ni. Nampak tak nampak lah. Buat ni roti. Jangan cabut, makan lagi pakai je. Buat. Okey. Okey. Mana? Pensel tu buka. Simpan elok, jangan cucuk mata kawan. Bagi orang. Ah. Masuk beg. Dia nak makan kat sini tak? Ada yang masuk beg. Ya. Masuk beg. Nak cakap dulu. Okey, dah. So benda ni baru ni, takut dia orang cucuk. Tak bawa dulu. Tak bawa dulu. Ada Idris tak bawa dulu. Okey, tadi kita ada apa? Hai apa? Idris, duduk. Duduk. Aris, hai apa tadi sebut?
Awak tadi kucing apa dia? Bahasa Inggeris tu cat. Yes, Cat. letak. Kita ambil lah. Okay. So like this, cat. Okay. Cat, so huruf C. C. Apa dia? C. Ada C. Ada C apa? C. Kau kuat. C. Idris. Kali. Ini banyak main kan? Huruf C. C. Okay. Sofia huruf C. Cat. Dia letak. Okey, dah habis. Dah simpan. Ni, pencil. Bawa ni. Macam ada bawa apa? Pakai Doraemon. Jadi, pencil mana? Betul bagi lah. Bagi. Oh, bagi dah sekali. Satu untuk Sofia. Wah. Satu untuk Aris. Nampak tu macam Satu untuk Bilhat. Dan satu lagi untuk Terima kasih Aris. Macam ni, Mama kata tak boleh makan keropok sebab dia cemas, okey? Yeay, kita baru dapat. Dapat? Yeay, sama. Aris, sama. dia dah habis. Oh, nampak pensel. Pensel tu. Mama pergi makan tak keropok? Makan, bagi kita cemas, okey? Nak pergi simpan dalam beg. Dah. Simpan dalam beg. Mana pensel ni? Kita kat sini. Tapah stiker. Dia boleh tahan ni. Boleh tahan ni. Dia boleh tahan ni. Boleh tahan kan? Dia tu kata dia diam ni. Boleh tahan. Simpan. Aku dapat tahu lagi lah. Lagi lah. Dapat kan? Siapa je? Siapa je? Siapa je? Afran dapat Boleh kan? Kau bayangkan macam kita orang ni kan? Orang Betul. tak faham. Bukan tak tahu, tak faham ke apa ke. Dia macam orang Dia ada isu juga. daripada aku macam dia tinggal dalam kot. Dia dengar sesuatu gitu. Dia macam ni. Kita tolong simpan dalam beg Sofia. Beg Sofia kat depan. Si Zafran tutup macam tu. Bila kita apa marah-marah, simpan lah beg tu, waris tak balik lagi. Baik-baik ni kan, dia macam Zafran kan. Dia mula dah naik share. Tapi masa kita dah biasa, dia biasa kita jangan disiplin. Itulah. Kau berkata dengan dia kuningan dengan korang. Sini dulu. Sini dulu. Ini sebenarnya. Contoh macam ni. Kita duduk tu okey lah nak main-main semua. Tapi bila tengok aktiviti, kita kena tegas. Kena ada ketegasan sikit. Main tu boleh je kita main sama. Tapi bila macam buat aktiviti tu terus direct tu tegas. Kena tegas. Duduk diam-diam, awak nak buat aktiviti tak? Duduk diam. Nak buat kan? Ada sama-sama. Kena ada tegasan. Walaupun lecturer ada pun, jangan marah tapi kena ada tegas. Lecturer ada, kadang kita lecturer tak bagi nak buat tegas, kena tegas. Kalau tak nanti kita yang tak, maksudnya kalau tak ada ketegasan tu, nanti kita fail pada segi kualitas kelas tu. Contoh macam ni kan, dia orang ni main kan, dia gaduh, ataupun dia ni tak boleh dengan ni, automatik terus tukar. Oh pergi sana lah Aris, dia sini, tengok bergaduh dengan dia, pergi sana. Sebab dia ni tak faham. Contoh kalau macam dia ni, bila dia cerita datang, kena ambil dia lah macam poli ke kan, sini, dia ni agresi dia di sekolah mana sama ke, mana akal tadi kan. Kalau macam terus, saya macam ni, dia di situ, sebab pun daripada sini, tak power dia sebab teacher. Sini kita kawan dia. Main ni Sofia, macam ni lah, dia Sofia. Dia tu kawan dengan kita. Sorry Zafran tadi kan. Tak tahu dia Zafran tu masih dia Zafran dia tak tahu Zafran dia siapa. Zafran macam Zafran kat sini ada. Itulah. Jadi kan. Dia pernah macam tiba-tiba dia gaduh. Dia tak ada kali ni, ada kali lagi lah. Dia tidur. Cuba ni. Tak ada buat ajar sama tu Allah. Ada kasih dekat. Terlebih. Dia macam Macam ni. Dia ni kan kalau kita apa orang kata kalau kita buat aktiviti tu bergerak ke aktiviti tu. juga Ada sini. Kalau aktiviti bergerak fizikal tu memang kita pun memang susah nak kawal juga video. Kalau aktiviti macam ni kawalan tu masih lagi kita di tengah-tengah,
kawalan tu masih lagi kita boleh boleh dengan budak-budak ni. Okey situ okey dah okey macam tu lah. Sama macam si kalau Kak Faisal siapa si Aina semalam dia buat titik puzzle tu kan. Puzzle tu adalah budak macam macam tak boleh baca. Masuk fokus situ, fokus di situ je. Dia kena menyelesaikan masalah dia tu. Dan Ada sampah. ya, kalau aktiviti tu kena menarik. Kalau aktiviti fizikal, once budak dia dah bangun, memang aktiviti tu dah naik. So memang susah nak dikawal macam tu. So kalau lecturer datang, kalau dah buat aktiviti fizikal tu adalah okey. Tapi kena kawal. Kalau tak boleh nak kawal, janganlah buat aktiviti fizikal. Kalau boleh elak lah. Jadi kalau Cik Putih yang nak macam budak-budak ni, wow, menarik. Contoh, luar aktiviti tu, berada di luar, menarik kan. Mesti akan suka menarik. Oh, kat luar, menarik. Aktiviti sains, berkaitan dengan eksperimen. Dia akan nak explore benda tu. Ataupun aktiviti yang macam ni lah. Bahan tu yang okey lah, bahan yang pasal kotak tu okey semua tadi kan. And then budak-budak macam nak explore, ambil buang, nak explore, nak tengok benda tu kan, nak explore. So benda tu macam budak butuh buku situ saja. Budak kata macam, dah awak lompat. So tak kata kalau macam budak lompat. Tapi yang lain, kabur. Macam Aina semalam, Aina pun. Dia kata nak buat dua-dua. Boleh akan cakap kalau nak buat dua ketiga tu boleh, tak ada masalah. Jadi ketiga barisan, 1, 2, 3. Dia akan buat aktiviti tidur asi haiwan tu serentak. Boleh nak buat macam tu. Tapi kita tak boleh nak kawal. Dia akan bermain. Kalau kita buat one satu-satu, boleh nak kawal. Tapi yang 5 lagi tu, ada yang dah juga tau. So bila yang contoh seorang tu berdiri, yang lain tu duduk. Bila duduk dia macam sikit. Jangan semua okey kawan, jom berdiri semua. Bila berdiri semua, yang buat dia seorang. Yang lain tu dah lompat, manjat. Cepatlah lompat macam mana? Kau nak ajar dia lompat tapi dia ni dah berlompat. Itulah. Jadi jika memang perlukan macam budak habis tu buat rekod. Maksudnya yang tadi tu juga ikut juga. So Rasa boleh ikut. nampak pula tak kawal pula. Nampak macam tu lah. Susah sikit lah macam itu first time kan. So macam rupanya macam ni aktif tu. Lepas tu dia rasa buat tak macam sim-sim tu yang kat temperature kan. Macam terlalu hyperpercayaan tadi. Apa dia main lupa dah. Tadi lah. Lompat macam anak tu macam kira lompat. Sebenarnya beraktif okey je, tak ada masalah. Kalau dia sangat ni kalau nak aktif tak ada masalah. Sebenarnya okey je. Cuma ke kawan kita yes sangat. So macam ini apa tu masalah kan? Masalah. Nak makan. Tak apa. Dia sangat. Cuma kalau macam yang nak selamat pada kalau nak selamat, aktiviti tu menarik. Macam eksperimen tadi kan yang ada air tu kan. Kan semalam. Kalau agak tengok dalam RPA tu sebenarnya dah berubah. Betul. Tak ada betul yang air tu. Tak simpan yang tu. Yang tu pada dia tak pusing. Kita tukar yang tu SPA tu sedap. Betul. Kalau kita tak ada, kalau kita dah try tak boleh. Try tak boleh, apa dah benda lain. Cuma tadi tu macam budak akan explore. Gambar apa nak lebih menarik, budak tu ada sendiri satu khas ataupun nak lebih menarik, budak lagi besar kan, budak lagi explore. Macam tu lah. Benda tu menarik sebenarnya. So bila ada macam bila ada lecturer, dia akan budak tu fokus pada tu. Ini apa teacher. Dia akan ada soalan kat situ. Ya Allah, so pergi makan. Makan. Ini makan. Ada soalan dekat situ, ada jawapan dekat situ dan ada benda yang dia nak explore. Benda tu dah banyak ilmu dekat situ. Walaupun benda tu dah situ. Dia nak tengok takut. Dia tak bisa. Rasa macam mana sebab tadi? Okey. Dan tadi tu okey. Sebab aku tengok tu daripada awal tu adalah yang pasal so jadi bila tampal ni, salah tampal kan. Dia tumpang lah, lepas Dia macam ni. Kalau kau nak macam ni, jangan akak lain sebab kau gunakan buku kau. Buku tau. Jangan akak lain kalau kau guna buku macam ni kan. Jadi kan, biasanya pun tengok, dia pun ni lah contohnya. Bila misalkan dia gunakan buku, nak kena menampal, selagi benda tu tak complete, akak tak tengok lagi,
belum selesai lagi, just tampal sikit, ambil gam, tampal sikit dia, nanti asalkan dia melekat je kat situ. Jangan tampal habis. Sikit je kat sini tampal. Lepas tu tutup. Nanti takkan mesti pun benda tu, boleh lah kau rasa macam benda tu. Nanti bila misalnya sudah seminggu tu, kau tampal elok-elok. Tampal elok-elok. Kau tampal elok-elok macam ni. Sebab dia dah tengok kan. Tampal elok macam ni. So kalau misalnya kau salah benda tu, sikit tak tarik. Itu dah. Dia macam ni. Malaysia ni macam jadi sikit-sikit. So macam ni kan. Lain ni. Aku suka je. Kita puas macam ni. Nak tengok lah benda ni. Menarik. Budak tu macam nak tengok. Yang ni pun menarik je. Cuma sikit kat sini kau nak kelas je. Menarik kau okey je. Kalau kau okey. Budak-budak pun yang orang tu memang okey lah kan. Yang ni biasalah. Ada dia. Industri yang diri dia tu. Cuma jangan biasakan. Biasalah dia ni memang macam ni. Biasalah ada kerja macam tu. Sebab akak cakap biasa, akak tahu dia tu siapa. Lecturer datang, lecturer tak tahu dia ni siapa. Lecturer datang, lecturer tak tahu yang dress tu macam mana. Lecturer datang tak tahu artis tu macam mana. So nak jadikan benda tu normal, macam benda-benda ni okey, tu tak cakap. Terus ubah kedudukan. Contoh dress tu dia tak boleh duduk tepi. Dia kena macam duduk tengah-tengah, yang kau tunjuk benda ni, betul tu kat depan dia. Dia akan fokus. Contoh macam si Aris gaduh dengan ataupun dia ni. Terus ubah duduk tepi ke ataupun terus tarik dia. Ini Sofia. Kawan duduk sini. Sofia tengok tu. Contoh. Kadang-kadang dia macam menolak tau. Sofia ni. Bagi stiker tu, bagi dia biar dia busy main kan. Biasa main macam kan. Okey. Lepas tu kita bagi balik stiker semua. Bila dia datang, nampak putih tapi kenapa dia akan nampak. Dia ni kita tak kawan dia akan bergerak berlari. Dia nak cakap, dia tak nak buat tu. Dia kalau kita buat tu, dia nak fokus ni apa semua. Aja nak cakap macam tu macam dia ni. Kalau dari segi pembantian saya dan dari segi apa benda yang cikgu cakap, dia memang ada kurang sikit fokus dan sikit lah macam tu. Tapi saya, that's why saya macam awal dia, saya tak pakai cikgu, dia akan berlari. Dia akan berlari sini ke sini. So saya pakai dia. So bila cikgu tu dengar, dia ada masalah ke? Setakat ni speech dia dulu lah. Tapi benda lain, macam tu lah. Kena terang lah. Maksudnya, once kau ambil kelas tu, kena tahu keseluruhan budak tu macam mana. Dan bila nak jawab dengan lecturer tu, tahu dah dulu nak jawab. So macam ni okey je. Budak faham apa semua, budak boleh tanya benda, bukan kenapa Art pun dia jawab macam ni kan. Tu maksudnya tercapai lah. Maksudnya kau cakap tu adalah budak faham. Kau sampaikan tu budak faham. Okey, yang ni pun okey. Cuma gambar tu boleh besar sikit ke kan. Kadang apa dia tidur. Satu lagi macam sini. Gambar tu jangan kita jawab. Dia sampah kan, tapi dia tak jawab lagi kan. Ni apa? Cuba tengok betul-betul. Cuba bagi seorang ke depan ke tengok biar dia teka tengok selang. Kat sini, kasih saya ni lagi makan kan. Dia pun okey juga kan tadi dia buat. So bolehlah benda ni kalau nak. Dia macam ni kadang-kadang kita tak nampak jam. Kadang-kadang kita macam ni. Kadang-kadang macam kita tengok 11, kita 10.30 macam dah nak habis dah ni. Ni dah nak habis dah kan. Habis ni tapi ada 10 minit lagi. Apa kata kita ulang balik? Contohlah, Pak Farhan dia ada jam. Okay, apa kata kita ulang balik benda ni? Siapa nak buat sorang-sorang? Tukarlah teknik tu balik kan. Tukar balik teknik tu. Siapa nak buat sorang-sorang? Okay, pilih dulu makanan ni. Kawan betul ke dia pilih semua? Betul ke? Buat balik macam ni. Dia pun tadi tanya juga balik. Dia okey dah ni. Cuma yang ni menarik lah. Yang ni menarik lah. Benda ni kan menarik lah. Yang tu dia macam cuma yang ni kita kan nak bagi dia makan kan. Sepatutnya kita kena mulut lah. Bukannya mulut lah. Dia kena mulut lah. Mulut tu maksudnya masukkan dalam mulut dia tu ke buat sos ke mulut dia ke. Macam ni okey.
Ini okey, kau tampal kat situ agak suka. Jangan kita tampal kat sini. Jangan tampal kat situ. Budak bangun buat. So benda tu nampak. Benda tu okey macam ni kan. Sebab kalau dah nampak satu lagi serius tu. Kau kata nak habis. Tak perasan jadi sebelah tadi. Dan satu lagi si adik pun okey. Cuma kalau kita bagi peluang untuk budak tu buat sendiri pun okey. Kalau kita kan kena child centered kan. Kan bukan teacher centered, child centered. Budak-budak tu yang sendiri explore. Bukan kita ni apa. Okay, siapa nak tunjuk? Pakai gambar apa macam tu. So ini pun okey, ni pun okey, ni pun okey. Budak pun faham arahan apa nak buat. Walaupun contoh dia ni pun tak boleh dia nak buat benda ni kan CAT tu kan. Tapi at least dia mencontoh tu dah kira okey dah. At least dia pegang pensel tu pun, nak pegang pensel tu pun dah okey dah. Terlibat juga. Maksudnya bagi arahan dia suruh buat, tapi dia contoh kat sini je kan, tak contoh bayang lah. Maksudnya yelah benda tu kita kena orang kata train dia lagi. Tapi once dia pegang pensel, dia dalam macam Inggeris tadi pun walaupun dia tak buat dengan kemas tu, tapi at least dia tahu dia tahu arahan teacher tu kat situ. So dia pun okey. Di sini cuma akan cakap dengan Aina juga. Okey, akan cakap dengan Aina. Ini adalah aktiviti pertama kau dengan budak 3 tahun. Yang minggu ni adalah berkaitan haiwan. Betul tak? Okey, so setiap minggu akan ada haiwan dan haiwan. So kita sebenarnya minggu ni kita nak perkenalkan haiwan peliharaan. Ada sangat. Kenapa kucing? Tu budak tak akan tanya. Tapi kita nak perkenalkan juga perbezaan antara haiwan ni dengan haiwan lain. Faham masalah? So akan cakap dengan Aina sama juga pasal Aina. Kau direct tu cakap cat. Yang tahu haiwan peliharaan tu kau je. Sebab kau yang melaksanakan. So budak macam cat okey cat, kita buat cat, tapi tujuan tu untuk memberitahu yang tema ini sebenarnya peliharaan kawan-kawan. Kalau esok pun kau pasal buaya pun budak macam buaya, pakai buaya okey. Tema tu sikit. Pengenalan untuk setiap minggu tu akan ada sikit penerangan. Kita cakap dengan Aina ada sikit penerangan berkaitan dengan haiwan tu. Dan bila kau buat untuk next day tu, kita cakap lah, kan kita cakap hari tu ada haiwan peliharaan, haiwan ternakan kan, ada ayam, ada kambing yang duduk dekat dalam kandang. Betul tak? Macam tu lah. Maksudnya dia buat beza. Nanti bila setiap minggu ada haiwan-haiwan yang tak ada nak beza dah. Haiwan dia untuk apa? Haiwan liar untuk apa? Haiwan ternakan untuk apa? Haiwan peliharaan untuk apa? So ada sikit masalah kat benda tu. So the next month, next week nanti, so kalau macam kucing ni, cakap sikit kan. Ini adalah haiwan peliharaan. Kucing adalah salah satu haiwan peliharaan. Yang kita beli dekat dalam rumah tu, simple je. Kita beli kat rumah, kenapa kita beli buaya kat rumah? Tak ada. Tak ada. Sebab buaya kenapa? Buaya dia ada gigi apa? Gigi dia tajam. Buaya boleh makan orang ke tak? Boleh. Macam kerja boleh. Buaya boleh makan orang, tapi kucing boleh makan awak tak? Tak kan? Kucing kan baik. Kucing kan kita boleh tidur dengan dia, kita boleh mandikan dia sebab dia tak garang. Kucing baik. So kita boleh bela kucing dekat rumah. Macam tu lah. Simple je. Cerita tu dah simple dalam 2 minit, 3 minit. Tapi kita perkenalkan haiwan liar tu. Sebab nanti dia next haiwan ternakan, haiwan liar, haiwan apa lagi? Serangga, burung, haiwan air, haiwan di udara, di laut kan, gitu kan. So benda tu macam maksudnya dia orang tahulah. Kita belajar tentang haiwan peliharaan, haiwan yang kita boleh bela kat rumah. Kita belajar tentang haiwan yang boleh dipelihara, yang dia boleh diternak di dalam kandang, di dalam sangkar, dalam apa semua. Kita belajar tentang haiwan di air. Kita belajar tentang haiwan liar yang berada di hutan. Macam tu lah. So sikit kita boleh beza. Tak kisahlah kelas mana pun, orang simple je. Sebab tu lah ular duduk dalam hutan. Sebab dia boleh makan orang. Kalau dia duduk dekat rumah, duduk dekat dalam kandang, dia makan haiwan-haiwan lain. Sebab tu dia dalam hutan. Dalam hutan tak ada orang. Simple. Dekat rumah ada orang, dalam hutan macam tu lah. Sikit. So
So dia tahu tujuan dia belajar ni untuk apa. Oh, haiwan tu kita bela. Sikit. Cuba ada kalau dia cakap tadi, siapa kat rumah dia ada kucing? Selitkan sikit. Itu adalah haiwan yang kita boleh bela dan bezakan sikit dengan haiwan lain. Boleh ke kita bela haiwan lain ni? So dia masa tu dia berfikir dia, oh tak boleh. Oh kan tinju kan tak boleh kan? Itulah. Masukkan elemen sikit. Ini pun okey. Bersih kan. Ada tak tidur? Tak tulis sebab dah tengok RPA sekali. Sebab dah nak ambil. Ni tema apa kan? Tema yang difokuskan. Sepatutnya kau yang kena tuliskan aspek, betul tak? Betul tak? Nanti kau tulis dulu lah. Sebab ada nyanyi juga. Sebelum ni, kalau akak tulis tema berdasarkan ikut tema yang aktiviti. Cikgu Halimah dia kata bukan tema tu kan? So kalau dia kata bukan tema tu, dia nak apa yang tema fokuskan? Macam tu pedagogi ke? Tema dari segi pengeluaran kelas apa ke? Fokus pada tu kau tulis kat sini supaya akak terus ni. Betul tak? Maksudnya kau yang tulis. BBM nanti tulis je BBM. So cakap tak tahu apa yang kau fokuskan, betul tak? Nanti kau tulis, nanti kau tak kerja kan? Buku saya agak. Aku saya soalan di RPA. Dia pun soalan. Terima kasih.